Mungkin kalau I tambah aksesori sikit, macam dia. Outfit dah siap, okay, depan. And belakang, simple. Macam ada kosong. Handbag. Hari tu I pergi event dengan Axelly, keluarkan handbag. Takkan tak grab satu. I akan ambil my favourite colour yang senang nak matching dengan white colour. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh my god. I tak ada lagi bag bentuk macam ni sebenarnya. Dia cutting and dia punya material leather, babe. Dia akan datang sekali dengan tali panjang. Style mana yang okey? Cengkak ketiak macam ni ke? Kedua? Ketiga pegang macam ni. Surprisingly, Datuk letak tagging. Ini brand ratus-ratus tau orang selalu buat. This bag is adjustable. Korang boleh adjust dekat area sini. Oh my god, this is so cantik. So cantik. This bag should be harga ratus-ratus, 300, 400. I rasa berbaloi untuk jual. Tapi kenapa jual murah? I akan letak my water lotion, handphone, and the kaki, foundation, powder, skin, gloss, blusher. Tapi masih ada space untuk I sumbat korang masuk dalam ni juga. Belakang ni ada space untuk korang nak letak kad ke, letak phone, selit je macam tu. Kan dia punya tagging ni nampak mahal, nampak mewah. Dia lagi menyelah daripada I punya pin. I akan pakai macam ni. Ingat 27 hari bulan ada grand launching. Datuk nak bagi harga gila-gila. Lepas tu siapa yang beli waktu tu dapat manis-manis. Ada yang dapat wallet, macam-macam lah. Korang kena masuk, tolong grab. Bebe-bebe dengan korang bersiap pakai bag je dalam bag. I nak gerak dulu.